Kalau Myvi kau tengok berapa banyak orang kena penukaran gear tak smooth. Punca daripada timing chain panjang. Punca timing chain bukan punca gearbox? Bukan punca gearbox. Sebab owner cakap dia dah tukar gearbox sama juga. Kau rasa? Untuk B48 ni, B38, B58, dia timing chain dia dekat belakang. Sebab apa dia buat dekat belakang? Dia apa ni? Dia Kau tahan. cakap bukan tahan, dia cakap lebih kurang free maintenance lah untuk dia punya timing rail. Free maintenance. Beza. Dia punya rail tu dengan N punya series punya rail memang beza dia punya material. Oh yelah, dia warna hitam kan untuk ni. Dia tebal. Ya. Dia tebal, material kena dia faham lain. timing chain nak makin lama dia akan memanjang. So still juga kena tukar. Cuma bila kau nak tukar, kau kena tarik enjin keluar lah. Oh yelah. Sebab macam workshop Transmatic Automotive banyak dapat enjin tu kan. B48 banyak juga tukar timing chain. Dia tengok mileage. Dia bukan sebab punca timing chain tu rosak. Customer Transmatic ni jenis yang bagus, dia jaga dia punya kereta. Mileage dah 200 dia akan tukar. Walaupun tak rosak lagi kan. Walaupun tak rosak. Sebab dia takut side effect bila tak kisah kereta apa pun, bila rantai tu memanjang walaupun Myvi sekalipun. Bila dia dah lompat kan, dia boleh jadi check light menyala, kereta kurang power. Kalau lagi teruk dia boleh tantuk dia punya valve, boleh bengkok dia punya valve. Jahanam enjin. Kalau Myvi kau tengok berapa banyak orang kena penukaran gear tak smooth. Punca daripada timing chain panjang. Punca timing chain bukan punca gearbox? Bukan punca gearbox. Sebab owner cakap dia dah tukar gearbox sama juga. Kau rasa?